Orang miskin malas berusaha, adik minta dengan orang. Dengar baik-baik. Hukum minta dengan orang duit makruh. Bila? Jika kita papa ke dana dan perlu. Contoh, tak ada duit nak makan, anak bini nak makan pun tak ada, kita pergi di masjid minta sedekah. Hukumnya makruh. Tidak haram. Dapat 50 riyal boleh makan tak anak bini? Boleh lagi? Boleh dah. Lepas dapat 50 riyal minta lagi, haram. Situ kaedah nak cara nak kira dia. Dia orang minta sedekah yang mula-mula makruh, lepas tu haram. Kenapa makruh? Kerana dia sangat perlu. Tidak haram. Dia tak ada duit, seluk kocek tak ada duit, beras tak ada sutir, anak lapar menangis dah. Nak pinjam kau tak pergi belaka, pergi minta sedekah. Makruh. Faham lagi? Tidak haram. Makruh, tak molek, tak comel. Nabi tak suka. Okey, tapi tidak haram, tidak berdosa. Dia dapat duit, minta lagi. Jadi macam orang minta sedekah tu hari-hari minta sedekah. Semua tu duduk dalam dosa dah. Kerana dia hanyalah makruh ketika tak ada duit langsung nak beli apa. Makruh minta. Bila cukup dah untuk beli, minta lagi, hukumnya haram. Sebab 50 tak cukup. Biar hari-hari dapat 100 banyak duit. Lepas tu orang minta sedekah banyak duit. Nabi kata man sa'ala malan nasi takassuran faqad sa'ala jamra jahannam yaumil qiyamah, kama qala, barang siapa minta harta dengan orang untuk lebih daripada hak ada dah, nak lebih lagi, maka dia telah minta bara api neraka pada hari kiamat lagi. Kata Imam Nawawi, maknanya masuk neraka. Tu macam kita lah ni, kita ada iti dah, ejah ke? Ejah dapat batuan ejah. Ejah hak bagi orang siking dia boleh ke dia, bagi orang rumah terbakar boleh ke dia, ejah kau tu, ejah kau ni, ejah kau mau. Faham? Lalah baru api neraka. Betul tak?